Ini adalah flare. Flare ni biasanya berada dalam kereta-kereta Japan, JDM lah. So yang ni dia adalah dari Wildfire aku ni. So ramai yang tak tahu cara nak guna ni. So let's go, aku ajar macam mana nak pakai. Okay, so yang pertama, tarik dulu. Tarik keluar. Ini masukkan dekat sini. So bila dah sudah, kau kena tarik. So dia akan menyala automatik. Okay, so dekat ujung dia ni ada tip ni tau. Ni macam korek api lah. So korang tarik dia keluar dulu. Lepas tu korang gesekkan. Okay, gesekkan. Itulah flare tu, kalau kau nak tahu. So aku dah ajar macam mana cara guna ni. So korang kena simpan ni dalam kereta. So kalau ada emergency, so korang boleh minta bantuan. Okay, selamat membeli. Dapatkan di beg kuning untuk kecemasan kereta korang.